Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Ini dah 4 hari bulan Ramadan, Syawal dah. Selamat hari raya semua untuk anggota-anggota yang bertugas, anggota-anggota polis yang bertugas, tentera-tentera, yang frontliner. Selamat hari raya semua. Baru teringat nampak video lah kawan-kawan. Rakan-rakan. Berkait dengan gaji dekat Manjung gitu. Yang tinggal RM18.40. Slip gaji tu yang pegawai polis tu tak pernah saya buat pinjaman peribadi. Tapi malangnya dekat situ tinggal RM18.40. Saya duduk tertanya-tanya sampai hari ni, macam mana benda tu boleh berlaku. Pinjam koperasi. Kita nak minta siasat Alias Abdullah ni dengan anak beranak dia ni. Di Kampung Kupang, apa? Kampung Bagur Berangan. Dekat Kupang sekali. InsyaAllah, mudah-mudahan kawan-kawan tolong bantu saya. Ni yang 3 trailer apa benda hak berlori-lori bawa balik kemari tak ada. Seekor pun tak jual lagi. Pakai duit trader dengan duit jual apa benda? Nasi lemak lah, sate lah, dengan apa benda? Hantar barang lah, pasar malam lah. Tak ada kawan-kawan. Benda ni tak ada. Tak ada. Haiwan ternakan yang bawa balik tu tak ada. Habis kena jual dengan geng-geng Haji ni, geng-geng anak Mat Panglima ni, Syarizal ni, geng-geng Yusri ni, geng-geng arwah Mat Panglima ke, geng-geng anak Mak ni yang kena tangkap kiradah gitu kan. Termasuk motor, apa benda kereta motor, termasuk anak Mak Piyah ni, termasuk anak Pak Usuk sekali, dengan cikgu-cikgu ni, dengan Zamri. Macam mana Zamri ni yang mencederakan saya dekat balai polis gitu, Zamri Mazir ni boleh mencuri kain baju apa benda barang-barang dalam rumah kawan-kawan. Ni dalam pasukan ni kan. Ni dia ada kaitan, dia inaya ni dengan kumpulan budak Pascal dengan budak JJK ni. Masa saya jadi jurulatih parpu ke, saya jadi jurulatih parpu. Pak saudara saya tu hadir untuk kursus parpu kan. Dia laga-lagakan kat situ, hilang semua barang-barang kat situ. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan yang korang tanya selama ni. Jelas kat sini dia orang ni militan Daesh. Okey kawan-kawan. Okey. Selamat hari raya, maaf zahir batin. Memang saya tak ingat lah pasal Dr. Nurul Bajihah tu. Ada duduk sekali rasanya dekat situ. Ada beraya ambil gambar. Kalau tu tolong displaykan dekat apa benda ke? Dekat mana-mana wall Facebook ke, TikTok ke. Kan? Saya minta maaf, saya tak ingat sungguh. Saya warded dekat PMC Alustar 3-4 hari juga. Tak sedarkan diri. Saya tak sedarkan diri. Saya tak sedarkan diri. Nurul Bajihah kenal ni kot lembu ni. Anung kenal kot. Atirah kenal lembu ni kot. Kenal kot. Okeylah. Minta maaf semua. Saya memang tak ingat. Demi Allah kata tak ingat. Dan ingat-ingat duduk dalam rumah Alias. Duduk tengok ke dia. Sebab hari tu ada satu ketika gitu, bulan 8. 2008 tu bertengkar dengan dia pasal gaji. Kenapa dia keluarkan gaji saya? Lagi satu bini dia tu keluarkan gaji saya dekat ni. Apa benda? Dekat BSN Siti Hajar tu kan, bini kedua Alias tu kan, anggota Kopra. Keluar gaji saya dekat BSN ni, yang dekat Perserah ni, Jalan Perserah kan. Tak ada dah kot BSN tu kot. Kan ada lagi. Okeylah kawan-kawan. Itu je nak sampaikan maklumat untuk mahkamah pasal duit gaji tu yang dikeluarkan oleh Siti Hajar Alias ni. Okey? Terima kasih. Kita jumpa lagi next video insya-Allah.